Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita ada dua kawan istimewa yang bernama Faiz dan Mushfirah yang akan menceritakan tentang zakat fitrah. Jom kita sama-sama dengarkan apa yang mereka ingin kongsikan. Assalamualaikum, hai semua. Saya nak cerita sikit tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang kita bayar pada bulan Ramadan. Ia wajib bagi semua umat Islam, termasuk kita. Betul tu, zakat fitrah ini seperti hadiah untuk orang yang kurang bernasib baik. Dengan membayar zakat fitrah, kita boleh menolong mereka bergembira pada hari raya. Oh, macam tu. Jadi siapa yang perlu bayar zakat fitrah ni? Semua orang Islam, tak kira tua atau muda. Biasanya ibu bapa akan bayar untuk diri mereka dan anak-anak mereka. Contohnya mak dan ayah aku bayar untuk aku dan adik-adik aku. Aku pun sama, tapi kita kena ingat, zakat fitrah ini perlu dibayar sebelum solat sunat Aidilfitri. Jika lewat, ia tak dikira sebagai zakat fitrah, tapi masih boleh bersedekah. Jadi berapa yang kita kena bayar zakat fitrah ni? Biasanya kita bayar dalam bentuk beras atau makanan asas, tapi sekarang ramai yang pakai duit untuk membayar zakat. Di Malaysia, jumlah ini biasanya diumumkan oleh pihak kuasa agama setiap tahun. Jadi, jom kita tengok berapakah jumlahnya. Wah, bagus. Tapi kenapa zakat fitrah ni dipenting? Zakat fitrah ini penting kerana ia akan membersihkan diri kita selepas bulan berpuasa. Ia akan juga menolong orang yang kurang bernasib baik untuk bergembira semasa raya. Bayangkan macam ni, kita ada banyak mainan tapi kawan kita tak ada mainan. Kalau kita berkongsikan mainan kita bolehlah bermain sama-sama. Zakat fitrah pun macam tu juga. Oh, begitu. Jadi terima kasih Faiz dan Mushfirah untuk perkongsian hari ini. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk bayar zakat fitrah tau. Jangan lupa. Assalamualaikum.